Okey, lepas dapat rawatan tu, walaupun Dr. Rahim ada suggest lah dekat saya jumpa dengan pakar yang seterusnya, saya amat rasa berhati lah, terutama sekali bila masih ni dari segi prosedur, dari segi layanan, dan dengan doktor pula sikap yang lebih friendly dan terbuka tu, jadi tak ada simpan soalan. Kan apa yang rasa saya nak tanya doktor, saya terus tanya ya, apa yang boleh, apa yang tak boleh, dan apa seterusnya saya nak buat. Yang tu saya berhenti dengan mula-mula doktor ada suggest saya, dan kadang-kadang tu kita nak buat NGO dekat dengan KMC under Dr. Rahim juga. Tapi sebabkan blockage itu ada 8 blockage, cakap tak boleh buat lah, tak boleh atas spring terlalu banyak. Dan lepas saya kepada Dr. Kodri dekat TPJ Pedah, dan saya buat bypass di sana lah. Lepas 3 bulan saya buat bypass, dan saya minta untuk refer balik di sini lah dengan Dr. Rahim sebab dekat dengan tempat tinggal.